Yang datang sini balik, aku mau tengok. Kalau bandaraya boleh bagi, ini Bangla boleh buka kedai. Ini bandaraya, tak payah kerja. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Sampai bila kita nak tengok senario macam ni? Kedai pacak sana sini, tapi yang pegang cash register yang mengarah semuanya warga asing. Kadang-kadang pelik, macam mana mereka boleh selamba buka kedai dan beroperasi macam biasa? Bila peniaga tempatan nak cari rezeki, macam-macam lesen kena tapis. Silap sikit kena angkut. Tapi bila warga asing yang berniaga secara haram, mereka boleh terlepas. Malah siap boleh buka kedai balik walaupun baru lepas kena serbu. Kat mana silapnya? Kita bukan resis, tapi ini soal undang-undang dan hak peniaga tempatan. Pihak berkuasa sama ada immigration, pihak berkuasa tempatan PBT atau KDN kena lebih tegas. Jangan biarkan penguatkuasaan kita nampak lemah di mata rakyat sendiri. Rakyat perlukan tindakan, bukan sekadar operasi hangat-hangat tahiyaya. Bersihkan lambakan parti yang memonopoli ekonomi kecil kita sebelum semuanya terlambat. Macam mana pendapat korang? Komen di kat bawah. Ini kedai macam mana Bangla boleh buka? Immigration, bandaraya, KDN datang sini balik, aku mau tengok. Kalau bandaraya boleh bagi, ini Bangla boleh buka kedai. Ini bandaraya, tak payah kerja. Immigration pun tak payah kerja. Warga Melayu buka kedai tak boleh, tapi warga asing buka kedai boleh. Okey. Saya harap bandaraya, immigration kalau tak datang ini kedai besok, kalau tak ada mari tangkap ini diorang. Kalau tak ada itu KDN pun sama juga Subahat. Baru tangkap semalam ini hari boleh keluar, boleh buka kedai balik. Macam mana ni bandaraya, immigration ni, KDN ni macam mana? Apa cerita ni? Bangladesh boleh buka kedai, Melayu tak boleh buka kedai. Bandaraya kacau Melayu selalu buka kedai. Ni Bangla buka kedai, Melayu immigration bandaraya tak ada kacau. Segala noda desa kuasa buka mata.